Dia ni jadi panas tau dekat tubuh badan dia. Lepas tu seminggu kemudian, muka dia yang cantik tu berubah jadi hodoh. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah misteri yang dikongsikan oleh Abang Syaril yang berasal daripada Terengganu. Kisah ni bukanlah Abang Syaril sendiri yang alami, tapi saudara kepada si Abang Syaril ni yang menetap di Selangor dan juga di KL. Kejadian ni berlaku pada pertengahan tahun 2000, mungkin 2004, mungkin 2005 dan berkemungkinan juga 2006. Shima merupakan seorang gadis yang cantik. Tapi setiap kali kalau dia berkenalan dengan lelaki mana-mana kan, tak akan bertahan lama. Punca apa? Dia ada kepentingan diri, iaitu duit. Tak kisahlah dia kenal mana-mana lelaki pun. Apa-apa hai, hang ada duit, aku sayang hang. Hang tak ada duit, hang boleh melayang. Lebih kurang macam tu lah. Paling lama lah sekiranya ada seorang jejaka yang berkenalan dengan si Shima ni 3 bulan je hubungan mereka. Paling sad sangat lah seminggu lah. Bukan pasal apa, hampa cuba bayanglah ketika zaman tu topak pun si boyfriend lah nak kena payung. Lepas tu pula tambah-tambah hari birthday si Shima ni, lagi dia minta macam-macam. Minta pergi makan kat kedai tu lah. Lepas tu pula hadiah nak, hadiah ni dan sekian-sekian dan sebagainya. Jadi bila sifat si Shima ni dah orang kata apa, tak dapat dikendalikan, siapa nak? Laki mana pun nak. Aku kalau kena kat aku pun aku tak mau. Sedangkan si Shima ni dia dah ada kerja. Dia ni boleh cari duit sendiri. Tapi itulah, dia manfaatkan lelaki untuk kewangan. Dan satu hari si Shima ni dia pergilah lepak kat rumah kawan dia. Rumah kawan dia ni terletak di satu kawasan taman Shima menetap tu lah. Mula-mula sembang lah, bergosip hai tu lah, bergosip hai ni lah. Sampailah si Shima ni dia buka mulut, dia kata apa dekat kawan dia tau. Aku ni tak tahulah sampai bila aku nak single ni. Dah 2 bulan ni aku single ni. Kawan si Shima ni sang dah dekat Shima. Hang pun satu juga, kenal orang mana-mana, semua hang nak suruh orang payung lah. Minta duit lah, minta top up lah, minta itu, minta inilah. Mana lelaki nak tahan dengan hang? Lepas tu Shima ni dia cakap balik dekat kawan dia, nanti yang kalau contoh lah ada satu boyfriend ni, dia ni jadi kahwin dengan aku. Lepas dia kahwin dengan aku nanti pun dia pun nak kena tanggung aku juga. Lepas tu kawan si Shima ni beritahu lah, waktu kahwin lain, itu waktu nafkah. Lah ni hang ada laki ke? Tak ada kan? Kalau hang nak semua orang tunduk, semua ikut cakap hang, pilah pakai susu. Tapi kata-kata kawan kepada si Shima ni, itu adalah satu gurauan senda tau. Shima ni pula sebaliknya, dia ni anggap benda tu serius. Dia fikir macam mana tau dalam hati dia mula-mula. Betul juga kata kawan aku, baik aku pakai susu, mesti orang akan tunduk apa aku kata. Nak jadikan cerita, si Shima ni tak tahulah, sampai hilang akal nak pasang susu. Dia pergi cari information ni, dekat mana rumah bomoh mana yang boleh buat pasang susu. Sampailah dia bertemu dengan satu kawan dia lah. Kawan tu bagi tahu kat dia ada, tapi bukan dekat sini lah, kena pergi dekat negeri lain ni. Tapi dekat sini Abang Syaril pun tak tahu cerita sebenar yang si Shima ni pasang susu dekat mana. Lepas tu Shima ni dia pergilah ke tempat yang rumah bomoh dekat negeri selain pada Selangor dengan KL ni. Bila sampai, dia pun minta lah nak pasang susu. Pasang daripada muka sampailah ke badan. Lepas dah selesai ritual pasang susu tu, bomoh tu dah bagi tahu dah dekat si Shima ni 40 hari tak boleh tengok cermin. Lepas tu pula tak boleh makan pisang mas. Tapi ada lagi lah yang pantang larang lain tu, tak ada pula diceritakan oleh si Abang Syaril ni. Setelah dah habis pasang susu dan sebagainya, Shima ni baliklah ke rumah dia. Jadi si Shima ni semata-mata nak jaga pantang larang dia tu, dia ni tak keluar rumah selama nak dekat 2 bulan tau. Bukan pasal apa, nak bagi ampuhkan lagi dia punya susuk dia tu. Lepas 2 bulan kemudian tu, si Shima ni dia keluar rumah. Dekat situ tu dia laki berduyun-duyun nak kat dia.
Macam Shima ni, bila dia dah lepas pakai susuk tu, dia pandai dia pergi cari lelaki yang berkejaya. Dan si Shima ni pula menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bekerja kaki tangan kerajaan. Mula-mula mereka ni berjalinlah hubungan, kenal satu sama lain. Sampailah Shima ni kembali lagi dia tunjuk perangai sebenar dia, iaitu nak duit daripada lelaki lah. Lelaki yang pertama ni, yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan tu, dia ni katalah gaji dia, lepaslah dia bayar duit rumah dia, lepas tu dia bayar kira duit kereta dia, lepas tu dia spend sikit untuk duit makan minum dia. Selebihnya semua dia pergi bagi dekat si Shima ni. Sampaikan orang yang bekerja kaki tangan kerajaan tersebut ni, dia ni sampai sanggup pergi buat loan koperasi. Kalau siapa-siapa yang bekerja kerajaan, mereka tahulah loan koperasi tu apa dia. Semata-mata apa? Nak bagi apa yang si Shima ni inginkan. Dah setelah beberapa bulan kemudian, yalah dah kenal dengan orang lelaki yang kerja kerajaan tu. Satu hari si Shima ni pula, dia jumpa lelaki yang lagi better lah orang kata. Bila si Shima ni dah kenal dengan seorang lelaki yang kedua ni, jadi hak yang pertama tu dia forget terus lah. Lelaki yang kedua ni pula, dia ni memiliki karaoke tau. Senang kata toke karaoke lah. Jadi orang kata lagi senang lah nak dapat apa benda yang diinginkan oleh si Shima ni. Lepas tu selang berapa bulan kemudian lagi, Shima ni pula jumpa orang yang ketiga pula. Orang ketiga ni hartanah tau. Sampai kan toke karaoke ni berkelahi dengan hartanah ni tau. Masa polis sampai, lelaki hartanah tu dan juga toke karaoke tu dua-dua kena gari bawa pergi ke balai. Bila selesai lah urusan jadi kes polis dan sebagainya, Shima ni pergi ikut pula lelaki yang nombor 3 ni. Lelaki yang nombor 2 toke karaoke tu dia lupakan secara serta-merta. Bila Shima ni kenal pula dengan lelaki hartanah ni, orang kata bukan kata duit je, Shima ni siap dapat kereta lagi. Dia ni cari rumah sewa dekat si Shima ni. Lepas tu tiap-tiap bulan lelaki hartanah tu juga bayar duit sewa rumah si Shima ni. Lelaki yang ketiga hartanah ni, dia ni dah ada bini, dah ada anak, tapi orang kata apa, terpukau dengan kecantikan yang Shima miliki tu. Yalah, dah pasang susuk kan. Lelaki yang ketiga tu lah Shima ni, orang kata apa, bertambah hidup tu berubah secara totally lah. Maksud dia, dulu kira pakai pun pakai baju kurung murah-murah, lepas tu pakai baju t-shirt murah-murah, kasut murah. Bila kenal pula lelaki hartanah tu, seluruh daripada hujung rambut ni sampailah ke hujung kaki, semua barang-barang branded. Maksud aku tu lah, pakaian branded dengan seluar branded, kasut branded, handphone yang kira paling latest ketika zaman tu. Tapi itulah kata si Abang Syaril, semua kesenangan yang apa si Shima impikan tu, semua tu takkan bertahan lama. Pasal apa? Yalah, yang si Shima ni, dia ni berkapal pula dengan lelaki yang dah ada anak, dah ada bini. Bini kepada si lelaki tersebut tu dapat tahu, apa lagi upah orang lah. Lepas tu cari info tentang si Shima ni. Dapat pula info bahawasanya Shima ni pakai susu. Bini lelaki hartanah tu, dia cari ni strategi macam mana nak jatuhkan si Shima ni. Satu hari si Shima ni, dia dapat makanan tau daripada orang. Shima ni ambil lah makan kek tersebut tu. Bila makan kan, sampai dekat rumah, dia ni jadi panas tau dekat tubuh badan dia. Lepas tu seminggu kemudian, muka dia yang cantik tu berubah jadi hodoh. Bahkan lelaki yang hartanah tu bila jumpa si Shima ni, terus lari daripada Shima ni. Bila muka dah teruk kan, Shima ni terpaksalah tutup muka dia. Katalah si Shima ni, dia pakai sweater, dia tutup lah dia punya bahagian kepala dia tu. Rupa-rupanya yang Shima makan kek tu, dalam dia tu ada pisang mas punya ramuan. Shima ni pun pergilah rumah bomoh tu supaya harap-harap susuk tu dapat kekal balik. Tapi bila sampai dekat rumah bomoh tu dah tak ada dah. Shima ni pun baliklah ke rumah. Bila balik ke rumah,
hidup dia hari-hari tak tentu arah. Maksud dia macam mana tau, dengan dia ni tak boleh terima lah, disebabkan dia ni jadi buruk, sampailah dia ni jadi meracau tak tentu arah. Dan akhirnya si Shimon ni jatuh sakit, sehinggalah dia ni dah nazak tau. Masa nazak tu lah, mak dan juga ayah kepada si Shimon ni panggil lah orang-orang ustaz. Masa nak merawat si Shimon ni lah yang si Abang Syaril tu ada. Yalah, sebab masa tu si Shimon ni dah betul-betul nazak dah. Susuk tu dah berkeluar daripada tubuh si Shimon ni. Dan akhirnya Shimon ni menghembuskan nafas terakhir dia. Cerita ni yang si Abang Syaril boleh dapat ni daripada mana? Daripada adik dia. Lepas tu kawan-kawan kepada si Shimon masa hari ke bumi tu. Poin yang pertama ni kita ambil lah sebagai satu sandaran, yang mana susuk ke, kebai ke, ilmu penanggai sekalipun, kalau katalah kita pergi amalkan benda-benda macam ni, mesti dia ada risiko sampingan dia. Dan lagi satu, perbuatan-perbuatan macam ni semuanya adalah khurafat, tak elok lah. Yang kedua ni pula, aku tujukan khas untuk para-para pemuda yang mana baru habis sekolah tu. Katalah hampa ni berkenalan dengan mana-mana wanita, satu je aku nak pesan, jangan ikut sangat kehendak wanita tersebut yang hampa kenal tu. Maksud dia macam mana? Bila katalah orang jadi girlfriend hampa ni, I nak telefon yang ni, bagi aku tak payahlah. Bukan pasal apa, kalau dia tu bini hampa, aku tak apa. Pasal apa? Bagi aku ialah laki bini. Ini baru couple tak sampai sebulan dua, lepas tu dah minta duit top up lah, minta duit tu lah, duit ni lah, lepas tu minta beli telefon lah. Bagi aku, kalau siapa yang menurut tu, aku minta maaf cakap, kurang cerdik lah. Daripada hampa ni nak habiskan duit yang belum tentu jadi bini hampa di masa akan datang, baik hampa simpan duit tu kat ASB ataupun tolong orang tua hampa. Itu lagi bagus, lagi afdal. Sebab apa aku bercakap macam ni? Banyak sangat berlaku di dalam circle aku. Aku dululah ni, dulu punya cerita lah, walaupun sampai lah aku tak menikah lagi ni, aku abang terang lah, yang mana girlfriend dulu kenal dengan aku, setakat makan, setakat pakaian yang murah-murah lah aku boleh bagi. Tak kira lah waktu tu aku sedang banyak duit ke, aku susah ke, satu je, girlfriend aku dulu nak telefon ke nak apa, aku tak bagi. Hampa nak makan, aku cakap macam tu lah dekat girlfriend aku dulu. Bukan pasal apa tau, kalau hang nak telefon ke, hang nak apa ke, kalau hang tu bini aku tak apa. Ini masalahnya, hang dengan aku tu baru berstatus sebagai couple ya, tak ada kena-mengena pun dengan laki bini. Kalau hang tu dengan aku dah sah, lain cerita lah. Bukan kata telefon dia aku boleh bagi, insyaAllah lah. Kalau katalah permintaan girlfriend aku dulu tu dia tak dapat daripada aku senang je jawapan aku. Dia nak tinggal aku, tinggal. Sebab tu kalau yang mana-mana ex aku lah, sampai kadang-kadang mereka ada lah gosip kan, mereka kata aku ni berkira lah apa. Macam yang pernah terjadi di seseorang yang aku pernah kenal. Dia ni pernah belanja girlfriend dia ni telefon. Bila kawan aku ni dah bagi telefon kan, sampai wanita tersebut tu dia pergi cari lelaki lain. Bila dia dah dapat lelaki yang lagi better, dia lupa member aku ni. Sebab itulah aku bagi nasihat ni, bukan pasal apa, supaya hampa ni tak kecewa di kemudian hari. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Kalau hampa nak share kisah seram hampa ataupun kisah misteri hampa boleh tekan di ruangan description aku ni. Ada link Instagram dan juga ada link WhatsApp. Dan jangan lupa tekan like. Hampa juga boleh komen sekiranya aku punya penyampaian ni ada kekurangan ke ataupun ada apa-apalah. Hampa bolehlah tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa share kat kawan-kawan hampa. Yang paling penting, supportlah channel aku. Tekan subscribe, tekan juga bell notification. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.